Kalau orang Assalamualaikum, main duduk tepi kita. Tapi yang lebih teruk lagi, dia duduk kita, Assalamualaikum, dia salam kita pula. Kalau dia kata, lama dah sampai. Allah, tu lagi karut dah. Orang dah dengar khutbah. Assalamualaikum. Kita boleh jawab tak salam dia? Yang ada hadis, kalau satu orang kata kepada kawan dia, ansit, diam, faqad laghaw, maka engkau telah sia-sia. Yang tu ada hadis. Kemudian para ulama terpaksa nak fikir, kalau satu orang bising, kita kata diam, kita jadi lara, jadi sia-sia. Sedangkan bising masa khutbah itu satu kesalahan. Kalau yang mewajibkan diam, maka itu satu kemungkaran. Nak cegah yang salah pun tak boleh. Nak jawab salam boleh ke? Tuan faham? Sebab dia fikir tu. Itu kata fiqh. Iaitu bagaimana dia memahami. Kalau yang ni tak boleh. Orang buat salah. Budak bising tepi kita. Ataupun pakcik tu duduk bercakap. Kita nak kata, hang diamlah. Tak boleh. Kita kena diam saja. Paling tinggi, buat mulut. Bagi syarat kata, jangan cakap. Kita jangan kata, ansit, diam. Tak boleh. Kalau kata, sia-sia. Orang tanya kita hukum, pun kita tak boleh jawab. Kerana ada hadis, riwayat Abu Zar, apabila Ubay bin Ka'ab dan Nabi SAW dia tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay inilah sahabat Nabi yang ahli Quran, yang mengimamkan solat tarawih pada zaman Umar bin Khattab. Ubay, aqra'ukum Ubay, orang yang paling baca Quran kamu Ubay. Dia tahu Quran banyak. Abu Zar masuk mai, dia tengok Nabi SAW khutbah tentang baca surah Al-Quran. Dia tengok Ubay, dia tanya Ubay, mata unzilat, ni surah ni turun bila? Dia tanya Ubay. Fa inni lam asma'ha illa al-an. Aku tak pernah dengar surah ni, baru ni dengar ni. Nabi baca atas mimbar. Fa asyara ilaihi an askut. Ubay kata, diam. Tak cakap. Ubay bagi syarat ke dia supaya diam. Habis sembahyang Jumaat, dia pun kata pada, sa'altuk mata unzilat hadhihi surah falam tukhbirni. Aku tanya kau surah ni turun bila? Kau tak abang surah ni turun bila kat aku? Qala Ubay, laisa laka min salatika al-yawm illa laghawt. Hang pada hari ini tak dapat apa-apa sembahyang hang melainkan sia-sia. Ubay kata kat dia. Fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dhalika lahu. Aku pun pergi kat Nabi, kata, "Wahai Rasulullah, Ubay kata sembahyangku sia-sia hari ini." Ngadu kat Nabi. Fa akhbartuhu billadhi qala Ubay. Aku bagi tahu kat Nabi ni Ubay kata apa. Fa sadaqa Ubay. Nabi kata Ubay benar. Ubay benar. Jadi Nabi telah mengakui perbuatan itu. Okey. Oleh kerana yang ini, orang buat salah, tanya hukum tak boleh jawab. Orang buat salah pun tak boleh cakap, bagi syaratnya. Kalau orang Assalamualaikum, main duduk tepi kita. Tapi yang lebih teruk lagi, dia duduk kita, Assalamualaikum, dia salam kita pula. Padahal dia kata, lama dah sampai. Allah. Yang tu lagi karut dah, orang dah dengar khutbah.
Assalamualaikum. Kita boleh jawab tak salam dia? Ini yang dibincangkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama daripada mazhab Hanafi, mazhab Malik dan salah satu riwayat dalam mazhab Syafi'i mengharamkannya. Tak boleh. Sama dengan tadi ni. Tak boleh kata diam kepada orang yang cakap, salam pun tak boleh jawab. Salah satu bukti dia, hadis kisah Abu Dzar dan Ubay tadi. Dan itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibnu Majah meriwayatkan riwayat yang sama. Dan Musnad Ahmad. Okey. Kalau salam pun tak boleh jawab, kalau orang bersin, Alhamdulillah. Boleh tak? Tentu dah. Tak boleh. Ini kaul yang kedua. Kaul yang pertama. Kaul yang kedua, boleh. Pasal apa kata boleh? Pasal dia kata, jawab salam wajib. Dan dia kata, Nabi kata haqqul muslim alal muslim sittun. Hak muslim ke atas muslim lain kena buat tu ada 6. Salah satunya ada 6. Salah satunya idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu jumpa dia, bagi salam. Tentu jawab bagi sunat, jawab wajib. Wa idza atasa fahamidallah apabila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, kamu jawab. Jadi yang ni terkecuali. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau tengok kepada dalil, rasanya kuat yang melarang. Sebab apa? Sebab tadi larang orang bising pun tak boleh. Padahal penting larang orang bising tu. Saya ingat kecil-kecil dulu, orang tua-tua, budak-budak. Orang khutbah. Bila orang khutbah, budak-budak ada bising di belakang. Ni pun satu hal juga. Mereka punya pegangan supaya budak-budak ni tak boleh duduk dengan saf orang tua-tua. Jadi macam tu lah. Lepas tu budak-budak serap dia masuk dalam saf orang tua-tua. Dia duduk dengan pak dia, duduk dengan abang dia, dia tak bising lah. Melainkan pak dia tak main, semayang kalut lah. Tapi orang dulu-dulu, duduk belakang. Lepas tu main geng masjid, keras kepala sikit, menjerit budak-budak, bising budak-budak ni. Hampa main semayang Jumaat apa macam ni? Sedangkan khatib sedang khutbah. Tu zaman dulu ni, setengah negeri, kebanyakan negeri, dia disebut hadis tu. Iza qala sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yakhtub faqad laghaw. Dibaca tu hadis tu. Okey. Maka dengan itu, kerana jawab salam, jawab bersin, ni kuat. Maka tak boleh. Qaul yang rajih, wallahu ta'ala alam, dilarang. Sama ada ke peringkat haram, ataupun makruh yang amat, tapi adalah dilarang. Dilarang. Kerana hilang pahala Jumaat dia.